peribaan yang berusaha. Encik Ahmad Nazaruddin bin Abimaniyah, penolong pegawai pendidikan pemulihan khas.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas persembahan seni silat itu tadi. Melayang serindik di atas permata, merebah berkicau di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah membuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Encik Ahmad Nazamuddin bin Abi Madian, penolong pegawai pendidikan pemulihan khas daerah Hilir Perak. Yang berusaha Tuan Haji Suhaimi bin Syuib, Guru Besar SK Raja Muda Musa. Yang dihormati Encik Hairul bin Muhammad Ramli, yang di-Pertua PIBG SK Raja Muda Musa, juga merupakan Guru Besar SK Kumpulan Ganda. Yang berusaha Barisan Kepimpinan Penolong Kanan SK Raja Muda Musa, Encik Muhammad Najib bin Hisham, Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Siti Hayatul Husna binti Adam, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Zakizah binti Muhammad Yusuf, Penolong Kanan Co-Curriculum. Barisan Ahli Jawatan Kuasa PIBG SK Raja Muda Musa, para guru, ibu bapa, murid-murid penerima anugerah serta hadirin-hadirat yang dimuliakan. Bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan izin kasihnya kita dapat berkumpul di Dewan ini bagi menjayakan majlis apresiasi kecemerlangan dan graduasi prasekolah SK Raja Muda Musa bagi sesi 25. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada tetamu-tetamu terhormat kerana sudi hadir dalam majlis pada petang ini. Selamat datang juga diucapkan kepada semua tetamu, ibu bapa serta hadirin hadirat sekalian. Semoga dengan kehadiran semua, maka majlis ini akan lebih bermakna dan berseri. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memulakan dan memuliakan majlis, marilah kita sama-sama menadah tangan, memohon rahmat agar majlis mendapat berkat. Untuk itu, majlis mempersilakan Muhammad Ashtar Hail bin Muhammad Izwan untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, kami memanjatkan rasa kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk berhimpun pada hari yang berbahagia ini di dalam majlis apresiasi dan graduasi prasekolah SK Raja Muda Musa tahun 2020. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini kami berhimpun bagi kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup ini dengan keredaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan
dan dihormati dalam aspek akademik dan curriculum seterusnya, mampu melahirkan generasi murid yang berjaya di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu agar Engkau berkati majlis ini dengan limpahan kasih sayang. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini terdapat kemuliaan dan hidayah-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah murid-murid yang berjaya dan menerima hajah dan sijil penghargaan pada hari ini sebagai murid-murid yang bersyukur di atas pengiktirafan ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin, jadikanlah kami hamba-Mu yang tidak lupa diri dan sentiasa mengingati jasa berguru kami. Jadikanlah sumbangan dan pengorbanan mereka sebagai amal soleh yang mendapat rahmatan dan keberkatan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Muhammad Hassan Khair atas bacaan doa itu tadi. Dari Kedah pergi ke Perlis, singgah bersantai di tepi jeti, persembahan menyusul memeriahkan majlis, kehadiran terhibur di hati. Dengan itu, marilah sama-sama kita saksikan persembahan tarian tradisional dengan tajuknya Anak Tiung dan Lemak Manis oleh pasukan Malai Tari Prasekolah dipersilakan. Yeah.
mengucapkan ribuan terima kasih atas persembahan yang menarik sebentar tadi. Untuk makluman semua, persembahan tarian joget tradisional ini adalah bawah bimbingan Tuan Sarah binti Muhammad Adham. Tak molek jika ada alu tiada lesungnya, tak berguna jika ada perahu tiada pendayungnya, tak lekaplah majlis jika tiada yang berbicara. Kirai ucapan pada petang ini dimulakan dengan ucapan khas murid prasekolah. Dijemput Muhammad Ashtar Hal bin Muhammad Izwan bagi menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Dan dihormati yang ketua PIBD SK Raja Musa Encik Khairul bin Ramli. Yang dihormati ahli jawatan kuasa PIBD SK Raja Musa yang berusaha menolong kanan pentadbiran Encik Muhammad Najib bin Hisham yang berusaha menolong kanan Al-Ikhwan Murid Puan Siti Hayatul Husna binti Arab yang berusaha menolong kanan dua kurikulum Puan Sufizah binti Mat Yusuf. Yang dihormati guru-guru, pembantu pengurusan murid, murid-murid prasekolah, tuan-tuan dan hadirin sekalian, bersyukur kita kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul dan terhimpun di hari yang mulia ini bagi meraihkan majlis apresiasi dan graduasi prasekolah SK Raja Musa tahun 2025. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih dan syabas kepada guru-guru dan PPM prasekolah serta EJK yang terlibat kerana berjaya memajukan majlis ini dengan meriah sekali. Terima kasih juga kepada para hadirin yang dapat hadir pada majlis ini. Para hadirin sekalian, sebenar majlis apresiasi dan graduasi
ucapan sebentar dahulu. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Syahid bin Shoaib, Guru Besar SK Raja Muda Musa untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berusaha Haji Ahmad Nazaruddin bin Abi Madian, nolong PPD Pemilihan Khas PPD Hili Perak. Yang dihormati Yang Ketua PIPG SK Raja Muda Musa Encik Hairul bin Muhammad Ramli, yang dihormati Ahli Jawatankuasa PIPG SK Raja Muda Musa, Yang Berusaha Nolong Perongkanan SK Raja Muda Musa, yang dihormati guru-guru, pembantu pengurusan murid, murid-murid prasekolah, serta tuan-tuan pada para hadirin sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan yang sudi hadir ke majlis apresiasi dan graduasi murid prasekolah SK Raja Muda Musa tahun 2025. Syukur Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita menghadirkan diri dalam suasana keadaan yang selesa dan ceria. Majlis ini adalah bertujuan untuk mengiktiraf murid-murid prasekolah yang telah belajar sepanjang tahun 2024-2025. Alhamdulillah, kita telah mendapat guru-guru yang berdedikasi untuk mendidik dan melatih murid-murid berumur 5 tahun dan 6 tahun. InsyaAllah murid-murid yang berusia 6 tahun akan melanjutkan pelajaran di peringkat tahun 1 pada tahun hadapan, insyaAllah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, prasekolah SK Raja Muda Musa sama juga dengan prasekolah lain yang menerapkan seluruh aktiviti berdasarkan sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi tidak lari dan tidak berbeza sangat, kecuali inisiatif guru-guru sendiri yang melatih dan menambah aktiviti yang memberi peluang kepada anak murid mereka. Contohnya, SK Raja Muda Musa telah melahirkan ramai murid-murid sekolah yang berbakat. Contoh yang kita lihat tadi, mampu membaca doa dengan betul, mampu memberi ucapan. Dan saya percaya kalau tuan-tuan dan puan diberi peluang, dipanggil ke atas pentas ini untuk memberi ucapan, saya rasa kalau pegang kertas nampaklah kertas itu bergerak. Tapi Alhamdulillah, kita lihat tadi beliau membaca doa dan memberi ucapan dengan nada yang selamba dan menyebut perkataan-perkataan
dengan betul. Okey, saya ucapkan tahniah kepada murid tersebut, juga kepada ibu dan bapa beliau. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada guru-guru prasekolah serta PPM, iaitu pembantu pengurusan murid, yang telah berjaya mendidik, melatih, mengajar murid-murid prasekolah di sekolah ini dengan tekun, dengan sabar, kerana kita faham murid-murid prasekolah yang berumur 5 tahun dan 6 tahun memerlukan kesabaran yang tinggi untuk melatih mereka menjadi seorang murid yang daripada tidak tahu apa-apa dilatih, dididik, diasuh oleh guru-guru menjadi seorang murid yang terpelajar. Jadi hari ini kita mengadakan majlis apresiasi ini untuk memberi penghargaan kepada anak-anak yang berumur 5 tahun dan 6 tahun ini yang menunjukkan bakat-bakat terpendam yang mungkin ibu bapa tak perasan anak mereka mampu melakukan perkara-perkara yang ditunjukkan tadi. Contohnya dalam tarian itu begitu teliti dan sangat sempurna bagi mereka yang umurnya baru 5 tahun dan 6 tahun. Jadi saya tidak ingin mengucap panjang. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa serta tetamu jemputan yang sudi hadir pada hari ini. Akhirnya saya mengucapkan tahniah kepada Jawatankuasa Pengelola yang telah berjaya mengadakan program pada hari ini, dan semoga program yang kita rancang akan berjalan dengan lancar, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Syuaib atas ucapan sebentar. Daun semulur di Pekansari, batang jerami rebah ke bumi. Madah dihulur, sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Kini majlis menjemput dengan penuh takzimnya Encik Muhammad Nazamuddin bin Abi Madian, penolong pegawai pendidikan pemilihan khas daerah Hili Perak, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis apresiasi cemerlangan dan graduasi prasekolah bagi sesi 2025. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Badan. Yang dihormati Tuan Penata Majlis, Yang Besar Tuan Haji Syuaib bin Syuaib, Besar SK dan Besar. Yang dihormati dan Ketua KPG SK Raja Muda Besar Encik Khairul bin Muhammad Rafi, Rangkap Besar SK Penanggadah. Dan dihormati Ahli Demokrasi KPG SK Raja Muda Besar, Berusaha Pengurukanan Pengkabilan Encik Muhammad Najib bin Hisham, Berusaha Pengurukanan Hairul Murid Tuan Siti Hayatul Husna binti Adam, yang berusaha Pengurukanan Curriculum Tuan Nurhizah binti Muhammad Yusof. Yang dihormati guru-guru, pembantu pengurusan murid, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, dan salah tentunya anak-anak comel graduan prasekolah yang dilakukan pada hari ini. Alhamdulillah,
Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul di dalam satu majlis yang sangat sederhana tapi besar maknanya, iaitu majlis spesialisasi dan verifikasi prasekolah SK Raja Musa, sekolah Raja Musa besar ini. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada pihak sekolah dan semua guru yang telah bertubuh-tubuh mendayakan program kita pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan yang semua lagi sekalian hadir, anak-anak berada dalam kita pada hari ini bukan sahaja telah memahami huruf, angka, warna dan bentuk, tetapi yang lebih penting mereka telah belajar nilai kasih sayang, hormat menghormati, keberanian dan keyakinan diri. Syabas dan tahniah kepada guru prasekolah serta pembantu pengurusan murid yang sentiasa bersabar untuk membimbing mereka setiap hari. Tidak lupa juga kepada ibu bapa yang sentiasa menyokong perkembangan anak-anak baik dari segi pembelajaran ataupun emosi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pendidikan prasekolah sekarang merupakan asas kepada pendidikan saksiah dan masa depan anak-anak. Di sinilah mereka perlu belajar berkali, berkawan, berkomunikasi dan meneroka dunia. Jika asasnya kukuh, insya-Allah jalanan seterusnya akan lebih mudah. Untuk makluman semua mulai tahun 2026 insya-Allah kita akan lagi program prasekolah yang baru. Antara elemen penting dalam prasekolah yang baru 2026 ini adalah pembentukan karakter. Pembentukan karakter yang akan melibatkan pembangunan nilai, moral dan sikap individu menerusi aktiviti pembelajaran dalam bidang dan luar bidang. Jadi untuk anak-anak ini mereka ini sangat istimewa. Sebab tuan-tuan, untuk mereka 6 tahun ini mereka lah kumpulan atau batch yang terakhir yang akan mengikuti kurikulum 2017 yang lama. Selepas ini mereka akan mengikuti yang lain, satu lain sampailah ke kelima. Maka mereka lah batch yang terakhir. Macam kita dulu lah. Kita dulu mungkin ada yang pernah dapat di batch yang terakhir besar. Semualah mereka 6 tahun ini. Maksud mereka lah kumpulan yang terakhir mengikuti kurikulum prasekolah 2017. Manakala yang 5 tahun pun mencipta sejarah. Terukir sejarah iaitu murid yang pertama kali, batch dan kumpulan yang pertama yang akan mengikuti kurikulum prasekolah yang baru. Maksudnya dia masuk 2007 mereka lah batch yang pertama sampai ke 5. Itu yang istimewa yang bergerak pada tahun ini, yang mencipta sejarah dalam kurikulum prasekolah ini. Jadi anak-anak semua, anak-anak semua hari ini juga anak-anak ya, inilah hari yang istimewa untuk anak-anak. Anak-anak menunjukkan keberanian, usaha dan semangat untuk belajar. Ingatlah kepada murid anak-anak yang kita saingi 6 tahun akan melangkah ke tahun 1 pada tahun 2026. Teruslah menjadi anak yang rajin, hormati guru dan ibu bapa, dan jangan takut untuk mencuba perkara yang baru. Kita semua percaya bahawa anak-anak yang dihadapan ini pasti akan berjaya pada satu hari nanti. Akhir kata, saya ingin merakam ucapan sekali lagi syabat dan tahniah kepada pihak sekolah atas kerjaan menganjurkan majlis pada petang ini. Semoga hubungan kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan masyarakat akan terus diperkukuhkan demi masa depan anak-anak kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan bercitanya merasmikan majlis spesialisasi dan generasi prasekolah SK Raja Musa bagi tahun 2025. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Ahmad Nazamuddin bin Abi Madian atas ucapan dan perasmian sebentar tadi. Hadirin sekalian, sekarang
tibalah masanya untuk kita menyaksikan gimmick sempena dengan Majlis Apresiasi Kecemerlangan dan Graduasi Prasekolah SK Raja Muda Musa bagi tahun 2025. Mari kita saksikan bersama-sama. Ikut muzik. Ikut muzik. Demikianlah tadi persembahan gimmick yang sangat menarik, di mana gimmick ini telah diadaptasi dari idea Encik Ahmad Zaman Hadi bin Zulkifli. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis pada petang ini diteruskan lagi dengan tayangan multimedia oleh unit prasekolah SK Raja Muda Musa. Marilah sama-sama kita saksikan. Waktu berjalan takkan menunggu. Apa yang hilang biarlah berlalu. Yang penting kini aku tahu setiap momen berharga bagiku. Karena setiap detik punya untuk disimpan menjadi kenangan. Nikmatilah setiap momen ini, kenangan indah yang kau miliki. Tak perlu cemas
Demikian tadi tayangan multimedia Memori Prasekolah SK Raja Muda Musa merangkumi aktiviti sekolah dan pelbagai kejayaan yang telah dicapai sama ada dari bidang akademik, hal ehwal murid maupun kurikulum di sepanjang sesi sekolahan 2025. Untuk makluman semua, tayangan multimedia tadi adalah di bawah seliaan Tuan Sarah binti Muhammad Adham. Berkat rimbunnya si pohon jati, tempat burung selalu bertemu. Didikan awal amat berarti, isikan akalmu dengan ilmu. Untuk makluman hadirin, Majlis Apresiasi Kecemerlangan ini merupakan satu program bagi mengiktiraf para pelajar dan individu yang telah menunjukkan kecemerlangan dalam bidang pendidikan. Sesungguhnya kecemerlangan para pelajar hari ini membuktikan kesungguhan yang dilaksanakan oleh semua pihak dalam memastikan kegemilangan pendidikan di sekolah ini. Oleh itu, pihak sekolah amat berbesar hati menyampaikan beberapa anugerah kepada murid-murid cemerlang bagi tahun 2025. Hadirin yang dihormati, pihak sekolah amat berbesar hati dan berbangga dengan pencapaian cemerlang para pelajar yang gigih berusaha untuk meningkatkan prestasi diri dan mengharumkan nama sekolah. Kejayaan anak-anak didik ini akan terus menyuntik semangat kami, para guru, untuk melahirkan lebih ramai para cendekiawan pada masa akan datang. Oleh yang demikian, Majlis Apresiasi Kecemerlangan dan Graduasi Prasekolah bagi tahun 2025 akan dimulakan dengan penyampaian anugerah utama, iaitu Anugerah Kurikulum Pintar, Anugerah Sasiah di Jiwa, Anugerah Harapan Juara, Anugerah Kehadiran Hebat dan Anugerah Kurikulum Aktif. Untuk ini, Majlis menjemput Encik Ahmad Nazamuddin bin Abi Madian, penolong Pegawai Pendidikan Pemulihan Khas Daerah Hilir Perak, diiringi Tuan Haji Suhaimi bin Syuib, Guru Besar SK Raja Muda Musa, ke pentas utama bagi menyempurnakan penyampaian hadiah. Dipersilakan. Diminta ibu bapa penerima anugerah naik ke pentas utama bersama-sama mengiringi anak-anak tuan-puan menerima hadiah. Majlis dimulakan dengan anugerah kecemerlangan dan sijil tamat sekolah bagi Prasekolah 2025. Anugerah Kurikulum Pintar Prasri Wangsa. Terbaik pertama, Muhammad Astahail bin Muhammad Izwan. Dipersilakan ibu bapa Muhammad Astahail untuk bersama naik ke atas pentas utama.
binti Muhammad Amirul. Terbaik ketiga Muhammad Nufal Arifki bin Muhammad Firdaus. Seterusnya, anugerah kurikulum kita Sriwijaya. Terbaik pertama, Khair Anas bin Kamarul Afif. Terbaik kedua, Nur Afiah Khadijah binti Muhammad Hidayat. Terbaik ketiga, Nur Safira Zulaika binti Muhammad Zulkifli. Anugerah berikutnya adalah anugerah Sasiah di Jiwa. Bagi kategori lelaki dipersilakan Muhammad Raidan Farish bin Muhammad Askar. Bagi kategori perempuan, menerimanya dipersilakan Nur Raisa Az-Zahra di Muhammad Uzaidi. Sriwijaya. Bagi kategori lelaki dipersilakan Muhammad Irsyad Ardani, Muhammad Nur Iqbal.
Sumaya binti Muhammad Nur Hafizi. Disampaikan pula anugerah harapan juara Prasri Wangsa Nur Akilah Zulaika binti Adam. Seterusnya, anugerah harapan Sri Wijaya dipersilakan Nur Damia Humaira binti Amirul Fikri. Penyampaian anugerah seterusnya adalah anugerah kehadiran hebat Prasri Wangsa. Penerimanya dipersilakan Nur Alia Mansara binti Muhammad Safri. Anugerah kehadiran hebat Prasri Wijaya dipersilakan Nur Zahira Abilatul Nisa binti Muhammad. Penyampaian anugerah seterusnya adalah anugerah kokurikulum aktif. Dipersilakan Muhammad Fahim Hazim bin Muhammad Fadli. Diminta Ibu Bapa Muhammad Fahim Hazim naik ke pentas bagi bersama-sama sesi bergambar kita akan. Seterusnya dipersilakan Muhammad Aish Nofi bin Muhammad Nadim. Dipersilakan juga Ibu Bapa Aish Nofi naik ke pentas bagi bersama-sama.
pula Siti Nur Diana binti Lesadeh. Nur Alisa Mawadah binti Muhammad Sarifuddin. Seterusnya Muhammad Ashtahar bin Muhammad Iswar. Diminta ibu bapa naik bersama untuk sesi fotografi. Seterusnya dipersilakan Nur Syahia Khaira binti Muhammad Amirul. Menyebut ibu bapa Nur Syahia Khaira naik ke pentas. Dipersilakan pula Nur Akhilah Zulaikha binti Adam. Nur Akhilah Zulaikha binti Adam. Dijemput ibu bapa naik ke pentas bagi sesi bergambar. Dan penerima terakhir dipersilakan Nur Syahila Zulaikha binti Muhammad Zulkifli. Meminta ibu bapa Syahila Zulaikha naik ke pentas. Tahniah dan syabas diucapkan
Inspektor Muda Perak Sekolah 2025. Seterusnya adalah sesi fotografi. Dipersilakan penerima anugerah kecemerlangan Perak Sekolah untuk naik ke pentas. Lagi okey sikit lah. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Ahmad Nazamuddin bin Abi Madian di atas penyampaian hadiah itu tadi. Seterusnya dipersilakan Guru Besar Tuan Haji Suhaimi bin Syuib menyampaikan cenderahati kepada Encik Ahmad Nazamuddin. Dipersilakan. Hadirin hadirat sekalian, bagi memeriahkan lagi suasana pada petang ini, majlis diteruskan lagi dengan persembahan bercerita oleh adik Nur Syahia Khaira binti Muhammad Amirul. Majlis dengan itu mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Encik Nazamuddin bin Abi Madian, Tuan Guru Besar, guru-guru, para hadirin serta ramai-ramai yang saya kasihi semua. Nama saya Nur Syahia Khaira binti Muhammad Amirul. Tajuk cerita saya pada petang ini ialah Khaira, seorang anak gadis kecil yang berani. Di sebuah perkampungan kecil yang bernama Kampung Bukit Aman, tinggal seorang anak gadis kecil yang bernama Khaira. Khaira berusia 6 tahun. Dia terkenal sebagai seorang anak gadis kecil yang pendiam. Tetapi sebenarnya dia sangat berani. Pada suatu petang ketika pulang dari taman permainan, Khaira terdengar bunyi anak kucing mengiau, miau, miau, miau dari dalam longkang berhampiran jalan. Dia tidak sampai hati melihat anak kucing itu meminta pertolongan. Lalu dia turun ke dalam longkang untuk menyelamatkan anak kucing tersebut. Orang ramai yang melihat kejadian itu sangat kagum dengan keberanian Khaira. Khaira berkata, kalau saya tidak tolong kucing itu, siapa lagi yang akan tolong? Saya
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada adik Nur Syariah Khaira atas penyampaian cerita yang telah dipersembahkan sebentar tadi. Murid itu tadi adalah atas bimbingan Puan Mariani binti Saleh. Hadirin yang dihormati, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian sijil tamat sekolah bagi prasekolah sesi 2025. Bagi menyempurnakan penyampaian sijil ini, majlis dengan segala hormat mempersilakan Tuan Haji Suhaimi bin Syuib, Guru Besar SK Raja Udang Musa, diiringi Encik Muhammad Najib bin Hisham, penolong kanan pentadbiran, untuk menyampaikan sijil kepada murid-murid prasekolah. Dipersilakan. Majlis dimulakan dengan penyampaian sijil tamat sekolah Praseriwangsa. Dipersilakan Muhammad Airin Mikail bin Muhammad Mustaqim. Muhammad Aidil Zafran bin Muhammad Sofi. Muhammad Irsyad Shah bin Muhammad Syahril. Seterusnya Muhammad Syafiq Aidan bin Muhammad Sabri. Nur Alia Marisa binti Muhammad Adli. Dipersilakan pula Nur Aisyah Mikaila binti Muhammad Mustaqim. Nur Izzah Kaisara binti Mazhar. Penerima seterusnya Nurul Emilia Syakila binti Syahjah. Nur Zaradina binti Muhammad Suryadi. Penerima yang terakhir dipersilakan Kasim Nur Aisyah binti Ahmad Fazil Zil Ikram. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Suhaimi bin Syuib, Guru Besar SK Raja Udang Musa, dan Encik Muhammad Najib bin Hisham di atas penyerahan sijil itu tadi. Seterusnya
hadirin yang dimuliakan, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian sidra tamat prasekolah bagi kelas Prasri Wijaya. Bagi menyempurnakan penyampaian hadiah ini, majlis dengan segala hormat mempersilakan Encik Hairul bin Muhammad Ramli, YDP PIBG SK Raja Muda Musa, diiringi Puan Siti Hayatul Husna binti Adam, menolong kanan hal ehwal murid untuk menyampaikan sijil kepada murid-murid prasekolah. Dipersilakan. Muhammad Fikri Raikal bin Arman, Muhammad Zulfahmi bin Zulkifli, Fairel Akaris bin Muhammad Fazli, Muhammad Bazli, seterusnya Muhammad Ahnaf Iman bin Muhammad Hafiz, Muhammad Iman Firdaus bin Khairul Nizar, Muhammad Lufi Izar bin Abdullah, Nur Elmira Satya binti Samparan Yusran, seterusnya Nur Iman Takif bin Abdullah, Nur Aira Arisa binti Muhammad Izwan, Nur Iman Syifa binti Muhammad Syahri,
Nurul Madinah binti Muhammad Azwan. Putri Darena binti Muhammad Ilyas Zaidi. Putri Darisa binti Muhammad Ilyas Zaidi. Putri Nur Alisa Sofia binti Zulkifli. Penerima terakhir Rasha Anania binti Muhammad Rohaizan. Terima kasih diucapkan kepada Encik Hairul bin Muhammad Ramli, YDP PIBG, SK Raja Muda Musa dan Puan Siti Hayatul Husna binti Adam di atas penyerahan sijil itu tadi. Seterusnya dipersilakan Puan Siti Hayatul Husna binti Adam menyampaikan cendera hati kepada Encik Hairul bin Ramli. Dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis pada petang ini telah sampai ke penghujungnya. Sebelum majlis melambungkan tirai, terlebih dahulu diteruskan dengan sesi fotografi. Dijemput kepada semua para tetamu jemputan dan guru-guru untuk ke pentas utama bagi sesi fotografi. Dipersilakan. Assalamualaikum.